Recording in progress. Okay, so dalam video ni kita nak belajar contoh soalan yang dia boleh bagi untuk soalan pembiasan termasuklah lukisan Raja Sina. Okay, tapi tak apa, kita tengok daripada soalan A dulu. Apakah maksud pembiasan cahaya? What is the meaning of light refraction ataupun refraction of light? Okay, jadi definisi ni standard lah. Okay, kita ada dua media, ada perubahan hal laju. There are two medium with different optical density and then there is a change in velocity. Okay. So ayat penuh dia adalah yang inilah. Okey, awal-awal dalam video sebelum ni kita dah belajar fenomena yang disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya bila dia merambat medium yang mempunyai ketepatan optik yang berbeza. So syarat dia kena ada dua medium lah. Kalau satu medium je tak jadi. So a phenomenon when light changes direction when it travels from one medium to another medium of different optical density due to changing velocity. Okey, so ini adalah definisi yang kita dah cover dalam video sebelum ni. Okay, sekarang gariskan jawapan yang betul bagi melengkapkan ayat di bawah. Okey. Underline the correct answer. So yang pertama sekali dia kata, apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey. Water into air. Okey, by the way, just nak selingan lah. Bila korang tengok soalan ni, terutamanya pelajar yang dua bahasa, kan, yang belajar dua-dua lah BFI kan, dulu dia faham. Cabarannya adalah korang tengok betul-betul tau. Kadang-kadang orang salah, pernah cikgu dapat belajar tu dia salah. Sebab apa? Sebab air dengan air. Ni air, ni air. Tolong hati-hati ejaan ni sama. So satu tu adalah air, satu lagi air. Jadi bukan benda yang sama. Jadi daripada air ke udara, daripada water into air. Right, so anyway daripada sini, daripada dalam ni keluar. So dekat dalam ni dia lagi tumpat lah kan, denser. Water is denser. Lepas tu dia pergi ke dalam air yang less dense. Kurang tumpat. So kalau kurang tumpat lagi laju. Jadi hal laju cahaya akan bertambah. Increases. Macam itulah. Okey, habis. Sekarang. Increases okey. Next. Tibalah masa untuk belajar Raja Sinar. Okay, so Raja Sinar untuk menentukan kedudukan image ketara lah yang dilihat oleh pemerhati. Sebab okay, idea dia macam ni. Kan kita tengok awal-awal dulu, kita cakap pasal orang ni tengok daripada luar, kolam nampak macam cetek padahal sebenarnya di dalam. Macam ikan ni sebenarnya dekat bawah. Tapi dia nampak macam rapat je ke permukaan. Kan? So, macam mana nak tahu sebenarnya image tu kat mana? Okay, jadi kat sini kan tips Step dia. Step ni tak payahlah hafal. Tapi ah, korang dah biasa nanti tak payah hafal. Tapi mula-mula ni follow dulu. So step pertama adalah kita kena tahu cahaya tu dari mana ke mana. Okey, maksud cikgu daripada objek ni objek. Ni adalah pemerhati. Pemerhati tu observer. Dari mana ke mana? Daripada objek pergi cahaya, daripada objek pergi ke observer pergi ke objek. So, ini penting. Cahaya sentiasa datang dari objek. Okey, cahaya sentiasa datang daripada objek pergi ke arah pemerhati. Okey. So, maksudnya yelah, takkan daripada pemerhati kan bukan mata korang yang bercahaya. Mestilah cahaya tu masuk dalam mata kita. Itulah. Alright. Jadi sekarang ni, lukisan kita, pilih satu point dekat atas objek tu. So, contoh dekat sini, cikgu ambil dekat sini kan. Okay, pilih satu point dan buat satu garis yang bengkok sikit kat sini. Okay. So, cahaya ni, arrow dia macam ni. Kenapa? Sebab dari objek pergi ke pemerhati. So, dekat sini sebenarnya, korang boleh buat garisan normal. Okey, macam mana nak buat normal? Ingat, normal dalam bab gelombang, korang belajar normal adalah 90 darjah dari permukaan. So, kalau macam permukaan dia macam ni, ini adalah normal. Kalau permukaan macam ni adalah normal. Ingat, 90 darjah buat T. Jadi, ini adalah permukaan. Kan? Jadi, normal kita adalah yang ni. Ini adalah garisan normal kita. Okay, so step nombor 2 tu adalah normal. Okay. Step nombor 3 adalah refract ataupun bias. So sekarang ni, dia ni masuk ke dalam udara tau. Goes into air. So kalau masuk ke dalam udara, goes into air, makin laju ke makin slow? Makin laju kan? Okay.
Faster. So kalau faster, ingat FAST. So kalau dia faster, dia akan away normal. Jadi macam mana nak lukis away normal tu? Kita ambil pembaris dan gariskan away normal lah masuk dalam mata. Macam tu. Nampak? Away normal. Lepas tu, nombor 4, step terakhir. Okay, dia macam ni. Cahaya, dia takkan maksudnya kita tak boleh nampak cahaya tu bengkok tau. Okay, macam contoh bila cahaya datang sini, mata kita tak nampak benda ni. Kenapa? Sebab cahaya ni dibengkokkan kat sini. So, cahaya kita hanya mampu tengok bila dia dalam keadaan straight. So, kita buat sini, sambung. Cikgu sebenarnya tak tahu perkataan apa nak letak kat sini. So, maksud cikgu sambung tu adalah ambil pembaris, kan tadi dah ada garis hijau tu kan. Sambungkan dia tapi putus-putus. Macam tu. So dari sini dapatlah ikan korang punya image. Dalam exam dia bagi gambar elok sikit lah, senang nak lukis balik. Tapi basically kat sini lah korang nampak ikan. Ikan tu nampak dekat lebih atas. Jadi step dia sama je. Kita ada objek. Pastikan cahaya tu daripada objek pergi pemerhati. From the object to the observer. Dan buat garisan tu, buat garisan normal pula. Lepas tu refract away lah. Sebab apa? Menjauhi normal. Okay, lepas tu sambungkan. Okay. Dan objek macam mana nak adjust kan? Macam mana cikgu macam mana nak tahu objek tu kat image tu dekat sini ke, kat sini ke? Okay, try adjust sampai objek tu atas dia adalah image. Nampak betul-betul atas dia. Okay. Kadang-kadang soalan dia siap suruh buat dua gambar, dua garis lagi. So dua garis pun tak apa, sama je. Okay, so start daripada ikan. Okay, kat sini. Kan? So, ni adalah normal. Cahaya dia datang dari objek. So, menjauhi normal. Masuklah dalam mata. So, bila masuk dalam mata, kita buat putus-putus. Nampak? Still kena image kita. Macam tu je cerita dia. Jadi, depends lah. Kadang-kadang dia suruh buat satu. Biasanya suruh satu je lah. Okay, ini adalah cara lukis. Dekat belakang nanti ada lagi satu contoh soalan. Korang boleh buat sendiri. Okay? Tapi buat masa ni, itulah ceritanya. Objek, normal, bias, sambung. Okay, jom. Kita tengok soalan seterusnya. Dah soalan pengiraan. Okay, so dalam soalan ni dia cakap apparent depth, kedalaman ketara. Ketara tu apa yang kita nampak. Okay, 2.5. So maksudnya apa yang kita nampak tu ikan yang kat atas tadi lah. Dia kata ikan yang kita nampak ni adalah 2.5 meter. Manakala N is 1.33. Formula ada 5. Tapi yang mana satu ada kedalaman. Yang ni je ada kedalaman kan. Okay, so 1.33 sama dengan H yang sebenar, which is this one. Kita tahu benda ni lagi besar. Jadi dia duduk kat atas. Kalau tak ingat lah. Tapi exam bagi je. So 2.5. So dia minta real depth. So 1.33 kali dengan 2.5. Okay. So 1.33 kali 2.5 dapatlah 3.325. Okay. So sebenarnya ikan tu adalah 3.225. Maksudnya H ni sebenarnya adalah 3.325. So betul lah lagi dalam. Okay. Siap ya? Habis. Okay. Soalan yang cikgu kata tadi. Lukis. Tapi kali ni mata dia belah kiri pula. Okay. Cuba try dulu. Okay. Pause video jap. Okay. Buat satu garis dulu. Lepas tu tengok sama tak dengan yang cikgu akan lukis. Kejap lagi. Pause dulu. Okay. Pause sendirilah Cikgu tunjuk kat sini. Okay. So first kali adalah kita buat apa? Kita buat daripada objek pergi ke pemerhati. Okay, so cahaya dia macam ni. Lepas tu buat normal kan? Bolehlah halal. Okay, so sekarang ni dia akan pergi ke dalam mata. Kan? Menjauhi normal. Menjauhi normal. Tapi mata kita tak nampak bentuk ni dalam bentuk tegak. Kan? Sekarang dalam bentuk bengkok. Jadi kita tegakkan dia, buat putus-putus. Okay, dapatlah image kat sini. Inilah image kita. Nampak? Sama je, dia dekat atas. Okay, katakanlah korang nak buat lagi satu garis. Daripada objek, ambil mana-mana point. Okay, lepas tu dia pergi ke sini. Lepas tu buat putus-putus. Untuk apa? Untuk normal. Lepas tu masuklah ke dalam mata.
Tapi mata kita tak nampak bengkok. So, kita kena buat dia lurus-lurus. Macam ni. Nampak tak? By the way, kalau korang lukis tu tepat-tepat, kalau korang perasan, okay, ni adalah titik untuk objek tadi. Kita punya image akan dapat dekat tempat yang sama. Ni kalau lukis betul-betul lah. Okay. Ini adalah untuk yang satu lagi. Dekat atas image pun kita dapat tempat yang sama. Nampak? Okay. So, lukiskan Raja Sina untuk menunjukkan kedudukan image. Inilah kedudukan dia. Seperti yang dilihat oleh pemerhati. Okay. So, itulah ceritanya untuk pembiasan cahaya. Rasanya dah habis dah. Jom kita tengok ada apa-apa lagi tak? Okay, tak ada. Sebab lepas ni kita akan tengok pantulan dalam penuh. Jadi, subtopik 1 pembiasan cahaya sudah tamat. Jadi, anak-anak jangan lupa buat soalan lah. Okay, bila belajar je rasa macam wah pandai dah. Tapi bila buat soalan macam lain. Jadi, silalah cari soalan banyak. Google je. Okay, dekat Telegram tu banyak soalan latihan bersama dengan jawapan. Okay, praktis Siapa buat dia dapat. Right, so itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.